Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Hari ini saya berada di Mantin, Negeri Sembilan. Okey, ini adalah rumah Encik R. Terima kasih ucapkan kepada Encik R kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okey, sebelum tu ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Saya tunjukkan dahulu. Okey, rumah ini mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Okey, untuk bukaannya adalah 57 kaki kali dengan 30 kaki dengan total keluasan 1540 kaki persegi. Okey, dan ini adalah pandangan hadapan rumah. Seperti biasa binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genting Saga Lagenda. Dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Cuba tunjukkan dengan lebih jelas. Kalau anda boleh lihat, untuk dekorasi dalam rumah, dia punya kemasan shear plank tu ada tambahan lah. Ada tambahan dari segi shear plank. Kalau rumah request tu ada tambahan shear plank. Dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Nippon Paint Weatherbond di bahagian luar dan Easy Wash di bahagian dalam. Ya, anda boleh pilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam. Untuk tingkap menggunakan tingkap casement standard kami. Cuma untuk rumah ni di-upgrade lah kepada tingkap English style. Dikira tambahan. Powder coated putih ni. Dan untuk ketinggian beam standard kami berikan adalah 1.5 kaki. Inilah binaan yang bertangga. Yang macam saya kata, binaan yang tidak bertangga pun boleh. Kalau standard kami, macam saya kata, spek kami, standard kami adalah binaan yang bertangga yang kami berikan. Dengan harga yang kami tawarkan tu dah include lah binaan yang bertangga, batu-bata merah, atap genting dan sebagainya. Tolong komputer ni kami berikan secara percuma. Dan ini adalah bahagian teres hadapan. Untuk bahagian teres ni berkeluasan 7 kali 16 kaki. Juga kami berikan kemasan plaster ceiling berserta cornice di seluruh ruang lah, termasuk di bahagian teres juga. Pintu hadapan menggunakan pintu koridor single layer yang di-upgrade. Ni saya tunjukkan bahagian sisi kiri rumah. Untuk pipe air, standard kami berikan 2 lah. Kami berikan 2 macam ni secara percuma di bahagian luar. Dan inilah dia kata yang untuk rumah ni dia agak fully jugalah kemasan shear plank yang ditambah. Untuk bahagian atas, gutter ni dikira tambahan. Mempunyai satu folding door di bahagian sini yang menghadap kepada dining area bagi ruang makan. Tapi folding door ni dikira tambahan lah. Kemasan groove line, kemasan coping yang tu semua kami berikan secara percuma. Saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. So ni tingkap ni adalah tingkap standard kami. Kami berikan tingkap casement. Okey, kami di MIH, kami menerima 3 kaedah cara pembayaran je. Yang pertama, kami menggunakan secara tunai. Untuk rumah ni dibayar secara tunai, LPPSA dan loan bank lah. Okey, ini adalah pandangan belakang rumah. Macam saya kata, pintu koridor depan belakang dikira tambahan. Kemasan tas seluruh rumah dah include package kami. Dan itulah pipe air yang kedua yang saya katakan, kami berikan 2 secara percuma. Okey, untuk negeri yang kami cover pula, kami cover di seluruh negeri Sembilan, Melaka, Johor, Selangor, sebahagian Pahang, sebahagian Perak, Kedah dan Penang. Yang mempunyai tanah di kawasan yang saya nyatakan itu, boleh PM kami lah. Boleh PM kami, boleh survey harga dahulu, spek apa yang kami berikan kepada anda, finishing yang kami berikan dan sebagainya lah. Boleh bandingkan dahulu, boleh PM kami. Kami berikan konsultasi secara percuma ya. Ini adalah pandangan hadapan, saya tunjukkan semula. Okey, kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan citarasa anda. Jadi kalau anda berminat dengan mana-mana konsep rumah, contoh tradisional ke, English ke, modern ke,
kita boleh buatkan lah, dan kita boleh customkan mengikut bajet anda. Jom saya tunjukkan bahagian dalam. Okey, ini adalah bahagian living area, iaitu ruang tamu lah. Untuk ruang tamu ni keluasannya adalah 16 kali 16. Untuk bahagian atas ni kalau melihat kemasan airbox ni dikira tambahan. Dan ketinggian pada lantai ke siling yang kami berikan adalah 11.5 kaki standard kami. Okey, ini adalah bahagian ruang makan yang saya katakan menghadap ke bahagian folding door. Untuk bahagian dining area ni adalah 16 kali 10. Ini saya tunjukkan semula pandangan untuk bahagian ruang tamu daripada sudut ruang makan. Point wiring lampu kipas semua dah include dalam package kami. Dan pintu kami standard yang kami berikan adalah pintu molded door. Ini adalah bilik utama. Untuk bilik utama ni berkeluasan 15 kali 14 kaki. Kemasan plaster ceiling berserta ni macam saya kata dah include dalam package kami. Dan ini adalah tas standard kami lah. Tas standard kami berikan beberapa pilihan yang anda boleh tentukan. Okay, ini satu bilik air di bahagian dalam. Untuk bilik ni menggunakan pintu bifold door, bifold door yang di-upgrade. Untuk bahagian bilik air ni adalah 5 kali 8 kaki. Cuba tunjukkan secara ni lah rawak. Swiss dinama Siemens. Tengok bilik yang kedua berkeluasan 12 kali 12 kaki. Bunyi satu tanda kongsi di bahagian tengah. Itu adalah bilik air 2 lah. Ada 4 bilik dan 3 bilik air. Untuk bilik 2 dan 3 sama keluasan ni 12 kali 12. Setiap pintu bilik air menggunakan pintu bifold door yang di-upgrade. Okey, apa spek standard kami di bahagian bilik air adalah kemasan tas sehingga ke siling yang kami berikan. Kemasan tas sehingga ke siling, yang itu adalah standard kami. Dan kelengkapan sanitary asas iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Cuma untuk rumah ni kalau anda boleh lihat, untuk sinki dan toilet bowl ni, ini adalah yang bukan standard kami lah. Yang ni adalah rumah yang biasa ni dan boleh kontrak harga kami, tiada masalah. Dan box up di bahagian tepi pun dikira tambahan lah. Dikira tambahan. Saya tunjukkan balik pandangan untuk bahagian bilik air 2. Design tas semua anda boleh tentukan ya, mengikut cita rasa anda. Okay, dan ini adalah bilik yang ketiga. Sama juga keluasan 12 kali 12. Untuk kemasan cat dalam kami menggunakan kemasan cat jenama Easy Wash. Ni pun pin Easy Wash. Dan inilah saya zoomkan kemasan plaster kami. Kami skip dinding luar dan dalam. Okey, dan ini adalah bahagian dapur. Untuk bahagian dapur, tabletop sepatutnya kami berikan secara percuma. Cuma untuk rumah ni, tuan rumah tak nak lah. Jadi kami tak letakkan. Tapi untuk dapur tu, itu tidak boleh dikontrak ya. Sebab itu kami berikan secara percuma. Itu tidak dikenakan charge lah. Untuk bahagian dapur, keluasannya adalah 12 kali 18 kaki. Dan yang terakhir ini adalah bahagian laundry. Untuk bahagian laundry ni berkeluasan 6 kali 13 kaki. Tunjukkan. Ketinggian kami standard yang saya kata adalah 11.5 kaki. Daripada lantai sampai ke bahagian siling lah di bahagian atas. Okay, jika anda berminat dan nak datang site visit ke tapak kami, ke site-site yang tengah progress ke ataupun yang rumah dah siap, boleh PM kami lah, boleh PM kami dan kita boleh sharekan location dekat kepada anda. Anda boleh nilai sendiri kualiti kerja kami macam mana, spek apa yang kami gunakan. Anda boleh nilai sendiri dan kalau anda berminat, anda boleh PM kami lah ataupun nak walk in datang ke office kami pun boleh. Tapi sebaik-baiknya anda buat appointment lah supaya perbincangan itu lebih lancar.
Okey, base kami adalah di Rembau, Rembau Negeri Sembilan. Boleh base adalah MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Dan situlah base kami adalah di Rembau. Exit tol pada Seninggi lah 5 minit sahaja. Dan saya cakap itu tiba saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.